Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua. So, malam ni kita nak ride. Kita nak pergi Moreh. Malam ni kita nak pergi Moreh dengan geng tim Santai Rider. Santai Rider kita nak pergi Moreh. So, kat mana kita nak Moreh? Apa yang kita nak Moreh? Jom sama-sama kita follow ini video. Kita tengok kat mana kita nak pergi, So alang-alang kalau hampa tengok video ni, aku nak share dengan hampa. Sekarang ni aku pakai kamera DJI Osmo 360 dan aku sedang guna Super Night. Super Night sekarang ni, dia ada feature Super Night. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya tahap pencahayaan dia Super Night. Sebab orang kata Super Night ni tak ada dekat Insta S5, hanya ada dekat DJI Osmo 360 sahaja. So kita tengok sempoi ke tak sempoi Super Night untuk DJI Osmo 360 ni. Dia hanya ada dekat DJI Osmo. Insta S5 pun tak ada. Insta 360 S5 pun tak ada. So sekarang ni pukul 9.30, 7 Mac, kita nak pergi Moreh. Sajalah nak atok satu trip lah. Nak pergi ride bulan puasa ni. Semua dah gian nak ride lah. Sebelum ni ride sebelum puasa kan. Lepas tu lepas puasa pun dah setting lah. Lepas nak masuk border. Jadi bulan puasa ni pakai ketat kaki lah, nak ride juga. Jadi kita pun setting lah Moreh malam ni kan. Nanti dah 10 malam terakhir dah, orang kata apa, nak tupu, orang kata apa, nak fokus sepenuhnya dah. Jadi sebelum malam terakhir ni kita pergilah kena Moreh dulu dengan geng-geng Santai Rider. Santai Rider. So kalau apa tengok sekarang ni, yang ni mode Super Night ni, bukan night saja, Super Night kan. Sebab aku dah janji dengan apa kan, aku nak tunjuk mode Super Night macam mana kan. Yang ni lah mode Super Night ni. Maksudnya pencahayaan dia memang superb lah. Saat kita akan lalu satu tempat yang gelap sikit. Dekat belah sana tu gelap sikit ni. Kita tengok dia boleh capture tak cahaya. Kat depan tu lagi gelap. Jom. Highway Sungai Petani Utara. Tempat tu di Nibong Tebai. Aku bagi hint sikit lah tempat yang nak pergi Moreh ni dekat Nibong Tebai.
RV di Shell Sungai Dua. Shell kan Petronas Sungai Dua tu, lupa dah. Dan tak pakai lens. Ada setengah orang dia komplain kenapa dia tak dapat kualiti yang elok, yang awesome, sebab dia pakai lens. Dia tak pakai lens. So kat mana kita nak tunggu kat mana? Kita tunggu kat mana? Kita tunggu kat sini lah. Toilet Ustaz. Okey. So sekarang semua dah ada lah, semua dah sampai lah. 4 biji yang kita nak ride P, 4 biji. So semua S-Max. S-Max. Aku seorang je Vanguard. Confirm lah kena tinggal. Dia ride ni satu je. Bila dia berkata bawa santai tu, yang tu manifesto. Sebab apa? P malunya memang santai. Balik kena tinggal. Balik semua main performance. So aku nak check location. Berapa? Benda sebulan, setahun sekali je, bulan puasa je tempat yang kami nak pergi ni. So kita baru check location, baru tengok tempat. Jadi kita ride lah, tengok macam mana. Semoga sampai lah. Benda bukan satu upi kan. Aku pun tak pernah pergi ni, first time ni nak pergi ni. Lepas ni pergi banyak kali lah. So aku follow mereka lah, nak ambil vibe lah. Alright, let's go. Sampai ke tempat yang hendak dituju. Sini bulan puasa sahaja ada. Tengok ramai orang ada watok. Oh dia. No.
Okey, boleh. Alright. Sampai dah guys. Upah ni tu abang kat mana tau. Kalau 3 kali lagi pusing tu Pi apa? Betam ya. So sekarang ni kita sampai dekat Kak City Kerang Kebui. So kat sini dia ada rojak buah, ada sotong celup tepung, ada tu sotong sopong. Kemudian ada sekecok pun ada sini. Sini Mak Siti Kerang Kebui. Ni yong tofu. Macam ada ni yong tofu. Sini ayam. Sini lah kerang dia ni sini. Kau ambil order. Habis. Ni belangkah pun ada ni, belangkah. Kalau kau nak belangkah. Tu ngapi ya. So tengok orang ramai. Ni lah suasana ni. Malam. Boreh. Belok dah. Mana? Oh, ni lah. NS. Dia signature dia. Bukan 250. 300 kan? 350. 350 yang Avenger. Untuk start topik ke berapa? ADV 250. Oh dia macam-macam ni. 350. So sini lah dia Mac City Kerang Kebui. Nampak nak main. So kita try tengok. Try tengok. Ni Dia. siput dia. Ya. Oh ni cuk udang, sampai dah cuk udang. Dah. Kuai Siput ni. punya. Tu Kuai punya. dia. Ya tu dia tu. Dia bulan puasa saja kat sini. Setahun sekali ya bulan puasa je ada sini. So boleh main try tengok. Tapi ramai ramai gila-gila kan. Ciao. Terima kasih semua.